Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam pertanian kepada semua tetamu yang hadir pada hari ini dan juga kepada panelis-panelis dalam ruang webinar ini. Terima kasih kerana bersama-sama kita pada forum webinar hari ini dengan tajuk yang sangat penting dan yang sangat memberi impak kepada negara, iaitu agropreneur luar bandar memanfaatkan AgroTVET untuk ekonomi komuniti. Seperti yang kita tahu, sektor pertanian ini bergerak ke arah moden menggunakan teknologi inovasi dan kemahiran teknikal. Justru AgroTVET atau Agricultural Technical and Vocational Education and Training menjadi pemangkin penting ke arah kemodenan sektor pertanian tersebut. Jadi hari ini kita berbesar hati menjemput dua panelis hebat. Panelis pertama kita ialah Dr. Wan Nur Madihah binti Wan Abdul Halim, seorang pensyarah dari College University Agroscience Malaysia UCAM dan penyelidik dalam bidang pertanian moden serta pembangunan TVET. Jika saya dapat memberi sedikit info pengenalan ringkas tentang panelis pertama kita, Dr. Wan Nur Madihah binti Wan Abdul Halim ialah seorang pakar penyelidikan dalam bidang sains pertanian dan entomologi dengan pengalaman luas sebagai pengarah penyelidikan dan inovasi di UCAM selama lebih 5 tahun. Beliau berkelulusan PhD Zoologi, Sarjana Sains Entomologi dan ijazah Sarjana Microbiology serta aktif dalam projek-projek R&D yang melibatkan kerjasama industri dan komuniti. Sepanjang kerjaya akademik dan pendidikan, beliau telah mengetuai pelbagai projek berimpak tinggi termasuk kajian kawalan penyakit getah Pestalotiopsis, pembangunan baja organik BBOE serta projek pembangunan ekonomi desa di bawah Prospek dan KMI PMA. Beliau juga aktif dalam penerbitan dengan lebih 23 artikel jurnal dan 7 pembentangan antarabangsa selain pernah memenangi beberapa anugerah inovasi. Dengan kepakaran dalam biokawalan, biodiversiti serangga dan teknologi pertanian tropika, beliau bersemangat untuk menterjemah penyelidikan kepada penyelesaian praktikal yang memberi manfaat kepada industri dan komuniti luar bandar. Okay. Untuk panelis kedua kita, Encik Basharuddin bin Ali, di mana beliau adalah seorang agropreneur muda, pengarah urusan labu landscape Senjaran Berhad yang telah berjaya membawa syarikatnya berkembang dalam sektor landscape dan pertanian moden. Sedikit latar belakang panelis kedua kita dan juga latar belakang wujudnya labu landscape. Beliau adalah mantan pelajar College University Agroscience Malaysia UCAM dalam bidang diploma pengurusan ladang dengan kerjasama UiTM. Jadi sebenarnya labu landscape Senjaran Berhad ini ditubuhkan di Negeri Sembilan yang mana LL adalah syarikat yang menyediakan perkhidmatan landscape menyeluruh termasuk reka bentuk landscape, pembinaan, penyelenggaraan dan perkhidmatan horticulture seperti semaian pokok dan pokok hiasan. Antara aktiviti perniagaan labu landscape adalah penyediaan perkhidmatan konsultasi landscape, lukisan softscape dan hardscape, rendering 3D bagi visual reka bentuk dan pembentangan cadangan reka bentuk mengikut tema dan citarasa pelanggan. Baiklah, itu adalah sedikit sebanyak seringan yang dapat saya kongsikan berkenaan pengenalan ringkas panelis-panelis hebat kita pada hari ini. Saya Syahira Ain binti Nur Azmi, wakil pensyarah daripada College University Agroscience Malaysia, dan tanpa membuang masa lagi, kita mulakan perbincangan kita pada hari ini. Baiklah. Soalan pertama saya ajukan kepada Dr. Wan Nur Madihah. Pusingan pertama ini lebih berbentuk pengenalan dan juga perspektif lah. Jadi doktor, boleh tak kalau doktor terangkan dahulu apakah sebenarnya AgroTVET ini dan mengapa ia penting untuk agropreneur luar bandar? Silakan doktor. Okey, terima kasih moderator SRGS Syahira Ain, juga rakan sekerja. Terima kasih. Saya kira tajuk pada hari ini sangat-sangat menarik kerana kita berjaya mengaitkan AgroTVET dan juga komuniti luar bandar lah.
community based. Okay, so saya ringkas saja untuk soalan pertama ni. Bila kita berkata ataupun dengar berkaitan dengan AgroTVET, sekarang ni kita dah banyak dengar tentang AgroTVET. Technical working group kita pun berkaitan AgroTVET. Okay, so AgroTVET ni dia gabungan TVET lah, TVET dan juga pertanian. Maksudnya berkaitan satu bentuk pendidikan dan latihan teknikal serta vocational yang fokusnya dalam bidang pertanian. Okay. Dan maksudnya dia bukan sekadar teori, dalam bilik kuliah, dia mesti berkait dengan satu practical, okay. Dan kita fokuskan kepada kita punya focus group iaitu kepada pelajar, belia dan masyarakat luar bandar. Itu yang saya suka pada tajuk pada hari ini kerana kaitannya AgroTVET dan juga komuniti luar bandar. Dan kita sedia maklum pertanian ni dia bergerak moden. Okay, sentiasa ada pembaharuan, sentiasa ada inovasi from day to day. So we have to follow the trend. Maksudnya kita perlu follow the trend. Di sinilah kita nak kaitkan dengan komuniti luar bandar. Dan saya ingin tekankan apa yang perlu tanggungjawab kita adalah untuk transformkan komuniti luar bandar ni daripada konvensional untuk pergi ke yang lebih moden, pertanian konvensional kepada yang lebih moden. So dalam tu mesti elemen AgroTVET dan juga komuniti luar bandar tu adalah berkaitan dengan transformasi konvensional kepada yang lebih moden, iaitu pertanian-pertanian yang akhirnya dapat meningkatkan lagi hasil, pendapatan, pendedahan dan sebagainya lah. So ringkas daripada saya, AgroTVET dan juga kaitannya dengan komuniti luar bandar dan transformasi daripada konvensional kepada yang lebih moden. Itu saja jawapan untuk soalan yang pertama, moderator. Okay. Baik, terima kasih Dr. Wan Nurmadiha. Jawapan yang agak padat dan juga ringkas. Okay. So soalan seterusnya saya ajukan kepada Encik Basharudin. Baiklah, Encik Basharudin sebagai seorang agropreneur muda, bagaimana pengalaman Tuan sendiri dalam memanfaatkan AgroTVET dalam perniagaan pertanian dan landscape? Silakan Encik Basharudin. Okey, terima kasih pihak moderator, Madam Syahira. Okey, saya founder Labu Landscape Saran Berhad. Okey, jadi mengenai AgroTVET dengan syarikat kami, apa yang boleh direlatekan sepanjang perjalanan bisnes daripada 2016 sehingga 2025. Apa sebelum ni, kalau pihak moderator faham, sebelum kami melakukan ataupun membuat satu bisnes, kami sebelum ni kami gunakan sistem yang lama. Kalau kita lihat sistem orang dulu, kalau kita pergi kepada teknologi yang kita perkenalkan ataupun penanaman yang kita buat, kita gunakan sistem-sistem yang lama. Tetapi bila mana kami terdedah dengan AgroTVET, kami faham, kami diajar, kami dilatih tentang macam mana kami nak aplikasikan dengan teknologi. Salah satu adalah contohnya sistem pengairan. Dalam sistem pengairan tu, kalau dulu kita lihat kita gunakan manual untuk kita siram, kita gunakan hose. Tetapi dalam masa yang sama, bila kita diajar dengan sistem yang diperkenalkan sistem pengairan, kita boleh diautomasikan. Yang itu yang saya lihat adalah perkara yang dapat membantu saya sendiri dan syarikat. Dan selepas tu dalam masa sama, AgroTVET dia memberikan kepada kami agropreneur sistem pembelajaran keusahawanan. Jadi kami faham tentang apa pasaran, macam mana kami nak memperkenalkan pasaran, sama ada pasaran secara lama, pattern lama ataupun dengan sistem social media dan sebagainya. Dalam masa yang sama, AgroTVET dapat membantu kami daripada cara lama kepada cara yang terbaru. Alhamdulillah. Baik. Okey, itu jawapan daripada panelis kedua kita, Encik Basharudin. So Encik Basharudin sebelum ini pernah mengaplikasikan projek-projek landscape sebelum ini, sebelum menubuhkan Labu Landscape ini, dan masih pada waktu tersebut masih lagi menggunakan cara tradisional lah, okey, ataupun traditional method for this achievement lah. Baik, so saya teruskan dengan soalan seterusnya kepada kedua-dua panelis. Okey, soalannya adalah
bagaimana AgroTVET boleh memberi impak secara langsung kepada ekonomi komuniti luar bandar. Jadi saya mulakan dulu dengan Dr. Wan Nurmahdiha. Silakan Doktor. Okey, terima kasih moderator. Okey, soalan ni pun saya suka juga. Kita bercakap berkaitan dengan impak lah, maksudnya kesan. Macam mana AgroTVET ni boleh memberi kesan. Saya nak promote sikit di mana peranan UCAM okey, dalam prospek. Okey, so prospek ni adalah satu projek bersepadu pembangunan ekonomi kampung yang telah diberi mandat. Okay, UCAM diberi mandat oleh KKDW sendiri untuk menjalankan satu pekerjaan yang saya rasakan sangat kukuh kerana I think dah more than almost 10 lah kot, 10 prospek kot yang kita dah buat since 2017. So dalam prospek ni ada satu model yang saya rasa amat baik, dia punya impak dia sangat berkesan. Okay, tapi itu mungkin saya boleh kongsikan kemudian. Tapi untuk impak yang kita nak cakap macam mana AgroTVET boleh memberi kesan, saya tekankan kepada dua, iaitu untuk kita melahirkan tenaga kerja mahir dan juga untuk kita mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing lah. Okey, tenaga kerja mahir ini adalah golongan-golongan belia yang berkemahiran, lengkap dengan ilmu kemahiran daripada pembelajaran, mungkin kursus yang mereka jalani. So impak AgroTVET tu dia boleh memberi kesan kepada golongan belia. Okay, saya nak kongsi berkaitan dengan mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Sambil-sambil tu kita promote jugalah dalam masa terdekat UCAM ada kolaborasi bersama dengan Impact lah, Institut Peladangan dan Komuniti Malaysia untuk program Harvester Specialist. Okay, Harvester Specialist untuk sawit lah. Okay, place and train dan juga jaminan kerja, diberi lagi penginapan, diberi lagi training dan juga allowance untuk kita menggalakkan anak muda, iaitu anak muda tempatan untuk menjadi harvester specialist. Dekat situ kita dapat mengurangkan lagi kebergantungan kepada pekerja asing. Itu antara contoh satu inisiatif AgroTVET dan juga impak dia kepada komuniti luar bandar. Okay, saya rasa itu saja, simple daripada saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Doktor. Okey, seterusnya soalan yang sama juga saya ajukan kepada Encik Basharudin. Saya ulang balik soalannya. Bagaimana AgroTVET boleh memberi impak langsung kepada ekonomi komuniti luar bandar? Silakan Dr. Bashar. Okey. So kalau pihak moderator faham, syarikat kami ni berada di luar bandar. Okay? Dia berada di Labu lah, di kawasan luar bandar. Jadinya kami buat satu nursery seluas 3 ekar lebih lah. Okey, jadi impak daripada sini kalau kita lihat pekerja-pekerja kami alhamdulillah daripada segi pengurusan, daripada segi pekerja kontrak dan sebagainya kami mudah. Kami boleh mendapat pekerja berdekatan dengan tempat kami. Itu alhamdulillah. Yang kedua, daripada segi contoh daripada segi sumber baja, sumber baja kami ambil kepada peruncit ataupun yang menjual baja. Kat sini kami ada beli dengan kedai-kedai, kita ada beli dengan peladang dan sebagainya. Okey, dalam masa yang sama, kalau kita lihat contoh apa impak yang terkesan lagi daripada segi bisnes yang kami jalankan ni. Yang ketiga adalah kita dapat macam saya as a mentor, as a mentor. Bila kita lihat kita berjaya dan ramai penduduk kampung yang ingin yang nak menjadikan ataupun nak lakukan bisnes. Jadi dalam masa yang sama saya boleh tunjuk ajar kepada penduduk luar bandar untuk sama-sama berjaya dalam keusahawanan. Baik. Okey, Cik Bashar, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Saya difahamkan Cik Bashar memang mewujudkan Labu Landscape ini memang di Labu lah. Cik Bashar, betul ya? Betul. Betul, Labu Negeri Sembilan ya. Baiklah. Saya tertarik sedikit dengan jawapan daripada Dr. Madiha tadi, iaitu model pengembangan tadi ya. So model pengembangan ini sebenarnya dia pelbagai, dia banyak sebenarnya. Salah satunya mungkin adalah model pengembangan teknologi itu diserapkan kepada komuniti luar bandar seperti yang kita sendiri lakukan, iaitu UCAM sendiri lakukan sekarang ini, iaitu menerapkan nilai OVOC,
OVOC, One Village One CEO, kepada komuniti luar bandar itu sendirilah. Jadi bagaimana OVOC boleh diterapkan kepada komuniti luar bandar dan bagaimana pelaksanaannya ianya berlaku, marilah kita sama-sama join OVO ini ataupun program OVO ini di bawah AgroTVET KKDW ya. Baiklah. Seterusnya saya ajukan beberapa lagi soalan kepada Dr. Wan Nur Madiha. Okey. So soalan ini adalah soalan yang berbentuk cabaran dan juga penyelesaian lah. Jadi saya ingin bertanya kepada Dr. Wan Nur Madiha, apakah cabaran utama yang kita hadapi dalam melaksanakan AgroTVET di luar bandar? Silakan Doktor. Okey, terima kasih. Terima kasih juga atas pengalaman berkaitan dengan OVO lah. Okey, itu pun satu model yang sangat menarik. Okey, dan perlu diketengahkan. Okey, untuk soalan kepada forum, pada webinar ini, iaitu cabaran AgroTVET untuk komuniti luar bandar, saya nak rangkumkan ataupun ringkaskan kepada tiga yang saya rasa sangat signifikan lah. Yang pertama adalah facility lah, maksudnya kekurangan facility. Kalau tadi kita cakap pasal transforming conventional to modern punya agriculture, so dia mesti bergerak seiring dengan ketersediaan facility. So kalau facility-nya kurang, facility-nya tidak ada, maka pelaksanaan itu akan tidak secara menyeluruh lah. So satu kekalahan, saya percaya Encik Basharudin akan lebih faham lah kan berkaitan dengan facility dan sebagainya, kerana industri ni they implement, mereka memang implement. Okay, so di peringkat institusi ni kita secara teori lah dan juga practical on amali. Okay, so yang kedua adalah pengetahuan. Selain pada facility, pengetahuan juga adalah salah satu kekangan atau cabaran lah. Kalau tidak diterapkan, tidak didedahkan dengan pengetahuan, pertanian ni susah kita nak implement sehingga berjaya. Sebab bagi saya pertanian ni satu bidang yang sangat kompetitif dan juga menyeluruh, kerana dia melibatkan teori dan praktikal. Mesti bergerak seiring, teori dan juga praktikal. Okay, so kalau tak ada pengetahuan, itu satu cabaran jugalah. Okay, yang sukar. Kadang-kadang kita dah ada tenaga kerja, kita dah ada facility, tapi tidak diberikan pendedahan dan juga ilmu pengetahuan yang cukup, dia akan tergendala jugalah di situ. Dan yang ketiga, yang paling umum sedia maklum adalah mindset tu sendiri, di mana masih lagi ada skeptikal yang memandang pertanian adalah pekerjaan kelas kedua. Okay, ini mungkin Encik Basharudin boleh tegaskan pastinya. Okay, sebab saya rasa it's getting, orang kata apa, it's getting better lah sekarang ni. Pendedahan tentang keterjaminan makanan, since COVID, pertanian punya bidang ni dah semakin famous lah. Okay, cuma mungkin significantly masih belum lagi betul-betul mendapat tempat di hati ramai belia lah. Okay, so itu tiga perkara lah moderator, facility, pengetahuan dan juga mindset itu sendiri. Terima kasih. Baik, jawapan yang sangat padat. Okey, so jawapan-jawapan ini memang sentiasa seiring lah dengan common issues yang berlaku sekarang ni lah. Okey, saya bagi sedikit penerangan tentang mindset itu sendiri. So cabaran mindset ni sebenarnya sangat besar, di mana anggapan bahawa pertanian ini adalah kelas kedua dan sebagainya itu memang berlaku. Memang sentiasa susah untuk kita ubah naratif tersebut. Jadi bagaimana untuk menarik belia remaja zaman sekarang ini untuk menjadikan pertanian ini adalah sebagai industri yang bernilai tinggi dengan potensi pendapatan yang lumayan dan sebagainya itu. Okey, so saya ajukan juga soalan seterusnya kepada Encik Basharudin, bagaimana dari segi perspektif seorang agropreneur, apakah cabaran dan juga bagaimana AgroTVET membantu tuan untuk mengatasinya? Silakan. Okay, terima kasih moderator. Okay, kalau kita lihat bagaimana AgroTVET dapat membantu seorang keusahawanan. Okay, kalau kita lihat dekat sini, bisnes ni ada yang mula daripada yang dah besar, ada mula yang bersederhana, ada mula daripada bawah, starting. Jadi dalam masa yang sama, bila kita starting tu, kita tak ada modal. Kita tak ada modal. Yang kedua, kita tak ada
peralatan, machinery dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, bila kita faham ataupun kita ikut AgroTVET, jadi mereka berikan kefahaman kepada usahawan tu sendiri. Yang pertama, usahawan yang pertama yang dia letakkan kepada kami, mindset sendiri, kepercayaan. Maksudnya kalau kita nak buat satu bisnes, kita nak buat bisnes A, bisnes A, adakah kita perlukan, contoh kita perlukan modal yang sampai sehingga 100,000? Tidak. Jadi apa yang kita buat, diorang letakkan kepada kami sikap keusahawanan, buat benda secara kecil-kecilan dahulu. Bila dibuat secara kecil-kecilan, kalau kita beli barang tu 1,000, kita nak jual barang tu sehingga 3,000 ke 4,000. Jadi dalam masa sama, AgroTVET dapat membantu kami bagi memahamkan apa itu pasaran, apa itu bisnes. Jadi dia dekat situ yang kami lihat. Okey, yang kedua, cabaran daripada segi pemasaran lah. Dulu bila kita lihat, kita gunakan sistem orang panggil jual beli secara orang panggil jumpa network, jumpa. Tapi dalam masa yang sama sekarang ni kita gunakan digital, banyak digital. Kalau sekarang kita gunakan digital, platform social media, website dan sebagainya, dalam masa sama dekat situ kita boleh mengketengahkan apa produk, apa servis. Contoh macam sekarang ni kami ada nursery dan kami jual produk-produk pertanian. Contohnya lah tanaman-tanaman sayur-sayuran, benih-benih. Kalau dulu kita wawarkan kepada penduduk setempat. Tapi dalam masa sama orang Kuala Lumpur pun faham mana produk-produk ni, dekat luar bandar pun ada. Jadi kami pasarkan gunakan digital. Alhamdulillah AgroTVET ni dapat membantu kami daripada segi pemasaran dan sebagainya. Kita faham dengan dalam dunia bisnes, cabaran yang pertama kita tengok kalau kita dalam bahagian starting, permulaan bisnes, itu dah cabaran yang pertama. Tapi selepas tu dia ada cabaran-cabaran seterusnya yang alhamdulillah saya harap AgroTVET dapat membantu usahawan daripada permulaan sampai dia akan berjaya. InsyaAllah itu saja daripada pandangan daripada saya sendiri sebagai usahawan. Okay, jika saya boleh bertanya sedikit pada Encik Bashar, apakah model yang paling proaktif dari sudut pemasaran yang telah pun Encik Bashar laksanakan? Tadi saya dah dengar dari segi digitalization. So apakah model yang saya rasa Encik Bashar dah pernah laksanakan dari sudut pemasaran? Okey. Sekarang ni kalau saja saya berkongsi kepada pihak moderator kan. Kalau first thing first, kalau sebagai usahawan, kita perlu tahu siapa pelanggan kita. Siapa pelanggan kita? Dah tahu siapa pelanggan kita, apa intention diorang, apa isu ataupun apa keinginan pelanggan tersebut. Kalau kita ambil contoh, sekarang pasaran saya berada di kawasan komuniti perumahan. Contoh mereka nak dapatkan produk, contohnya cili, limau kasturi, benda-benda yang orang minta ataupun orang minat ataupun orang perlukan. Contoh macam cili. Setiap rumah perlukan cili disebabkan apa? Orang nak masak. Jadinya kami pasarkan di dalam social media. Kami pasarkan dengan cara apa? Dengan konten di TikTok, konten di Facebook. So bila kita ada faham tentang pelanggan dan kita faham apa intention mereka, apa isu mereka, jadi senang kami nak tembusi pasaran dengan cepat. Dalam masa sekarang kita ada social media, cepat. Orang lihat kita di TikTok, kan? Lihat di TikTok orang faham, oh ni produk dia, Jadi kat situ kita, tapi dalam masa yang sama kita gunakan juga konvensional juga. Kalau kita tengok sasaran mana yang kita nak pergi, sama ada sasaran kita di dalam social media ataupun sasaran kita dari segi bisnes ke bisnes, tengok pasaran. Jadinya macam kami di syarikat Labunescape, kami ada dua pasaran, satu business to customer, business to B2C, business to customer, satu lagi business to B, B2B, business to business. So dua pendekatan ni kami ada tim marketing yang mengetengahkan tim pasaran A dengan pasaran B. Alhamdulillah AgroTVET memberi kefahaman, memberi kefahaman daripada segi strategi, daripada segi kefahaman bagaimana yang bisnes tu nak run dan sebagainya. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, AgroTVET membantu usahawan membantu saya sendiri
dan harap dapat membantu lebih ramai usahawan di luar sana. Alhamdulillah, terima kasih kepada Cik Basha, jawapan yang sangat strategikal yang di situ. Baik, seterusnya saya ingin bertanya juga soalan seterusnya kepada kedua-dua panelis. Okay, bagaimanakah kita boleh memastikan Agro-TVET benar-benar menyumbang kepada pembangunan komuniti, bukan sekadar individu. Okay, soalan yang pertama ini saya ajukan dulu kepada Dr. Wan Nurmadihah. Silakan. Okey, terima kasih moderator. Okey, macam mana kita nak pastikan dia mesti kepada community bukan individu. Okey, saya kongsikan prospek punya model secara integrasi. Mesti integrated. Dia integrated ataupun kita panggil berkelompok. Bantuannya, maksudnya pelaksanaannya mesti secara berkelompok. Kerana bila kita secara individu, keberjayaan dan juga dia punya kadar risiko tu lebih tinggi. Keberjayaan dia rendah, risiko untuk tidak menjadi tu lebih tinggi. Okey, saya kongsikan sedikit tentang prospek lah. Maksudnya sebagai contoh prospek, okey, kita mulakan dengan feasibility study. Okey, feasibility study, kebolehkelaksanaan. Okey, selection untuk tempat-tempat yang kita nak bangunkan tu pun perlu diselidik terlebih dahulu, potensinya, ketersediaannya, sumber yang ada di kawasan tersebut. So baru kita boleh sasarkan bantuan tu dan juga pelaksanaan. So maksudnya dia mesti bermula dengan feasibility. Kemudian macam mana pelaksanaan tu mesti menyeluruh dan juga integrated lah secara berkelompok. Akan dipilih satu anchor. Tadi saya catch balik apa yang dikongsi oleh Cik Basha tadi berkaitan dengan mentor. Okay, bila ada mentor, ada satu anchor yang menjadi contoh kepada, sebagai contoh lah satu kampung ni ada satu anchor ataupun mentor yang telah membuat tanaman durian dan berjaya. Bila dia nampak proses tu daripada awal hingga ke akhir tu berjaya, of course lah kita akan ada perasaan nak follow lah, maksudnya berjaya lah, maksudnya mesti ada modelnya, ada ilmunya yang kita boleh share lah. So bila kita letakkan satu anchor dan mentor di satu kampung tersebut, di satu community ataupun organisasi tu, pelaksanaannya akan lebih terjamin. Maksudnya dah ada satu anchor, satu mentor, ada tenaga-tenaga kerja yang berminat. Kemudian kerajaan menyalurkan juga bantuan khusus. Okey, selepas itu perlu diingat, ekosistem ni dia tidak boleh biarkan tergantung. Mesti secara menyeluruh sehingga akhir. Okey, bila dah berjaya tanam, dah berjaya dapat hasil, pasarannya ke mana? Perlu ada sediakan tempat pengumpulan. Okey, lebih berkelompok. Dah ada pengumpulan, mesti ada koperasi yang akan menguruskan hasil dan sebagainya. Pasaran ni mesti dah ada bond dah dengan mana-mana company untuk ambil produk tersebut. So I'm talking about the model and juga ekosistem dalam sesuatu pelaksanaan Agro-TVET tu. Okay, sebagai contoh, mesti daripada awal hingga akhir. Dia tak boleh kita kata untuk memberi khusus saja. Bagi-bagi khusus, dia tak tahu ke mana selepas ini tujuannya. Kita tak boleh kata hanya bantuan saja, tidak boleh. Model tu mesti ekosistem yang menyeluruh lah. Tu yang saya boleh share lah untuk maksudnya macam mana kita nak pastikan benefit tu is for everybody, not for individual lah. Okay, so jadilah chain of orang kata traceability itulah. Ilmu sendiri pun perlu disampaikan kan. Maksudnya kita ambil pendekatan satu iaitu integrasi secara berkelompok, secara integrasi dengan adanya pusat pengumpulan, dengan adanya koperasi dan sebagainya lah. So antara modal yang kita boleh rujuk, kita ada prospek, di bawah ada Celestari. Okay, itu yang saya boleh share lah. Itu saja, terima kasih. Baiklah, terima kasih Dr. Wan Nurmadihah. Okey, suka untuk saya sampaikan info prospek dan juga Desa Lestari ini adalah satu projek pembangunan desa di bawah Kementerian KKDW betul kan Dr. Wan Nurmadihah? Betul. Baik, soalan yang sama juga saya ajukan kepada panelis kedua kita, okey, Cik Basha.
saya tanya balik soalan yang sama bagaimana kita boleh memastikan AgroTVET benar-benar menyumbang kepada pembangunan komuniti bukan sekadar individu. Silakan Cik Basha. Okey, alhamdulillah, terima kasih. Okey, kalau kita lihat reality dalam reality yang sekarang yang kami dalam situasi ini, contoh apa yang kita lihat, once bila contoh dalam satu usahawan berjaya, bila satu usahawan berjaya tu dia akan ada wujud, dia akan wujud orang nak lihat berjaya, ada usahawan. Contoh macam sekarang ni, bila kita buat bisnes ni dalam ke 10 tahun, jadi ada anak muda yang rasa macam macam mana anak muda ni boleh berjaya kan. Jadi kita dalam bersama kita buat landscape dan pertanian, kita buat plantation sekali. Jadi dekat situ ada 5 dia bukan syarikat lah, personal lah kan, dalam secara kecil-kecilan dia nak belajar macam mana nak buat bisnes sendiri, macam mana nak buat ilmu pertanian. Jadi saya kongsikan lah, alhamdulillah apa latihan yang diberikan oleh AgroTVET. Saya tak adalah membimbing, tetapi dalam menggunakan kami sharekan ilmu kepada mereka, bagaimana permulaan, cara dia dan sebagainya, untuk supaya dia faham tentang apa itu bisnes. Yang kedua, kalau kita lihat apa impak yang kedua, kalau lihat pasaran tu sangat besar. Kami salah satu contoh lah, pasaran cili contoh. Sebelum ni saya ada buat tanaman cili dengan timun. Okey, dalam masa sama contoh penduduk kampung, satu usahawan dia membina 1 ekar timun, contoh timun So pasaran dia contohnya dekat dekat kawasan ataupun kedai ataupun pasar. Jadi pasar memerlukan berapa tan. Jadi kalau saya sendiri yang menjual hasil saya, dia akan keluar lebih kurang dalam 1 bulan lebih. Tetapi tak mencukupi pasaran. Dalam masa sama, bagusnya kita boleh mengumpul ataupun kita boleh share lah kita punya pasaran kita kepada kawan-kawan kita yang berdekatan dengan kawasan kita lah. Jadi dekat situ dia menjuruskan pendapatan saya sendiri dengan rakan-rakan yang membuat projek tersebut. So far saya nampak ini bagus kalau kita orang panggil berbisnes dalam sesuatu dalam orang panggil pasukan lah. Jadi kat situ saya lihat insya-Allah benda ni akan berjaya bila kita bersama. Itu yang pandangan saya lah, pihak moderator. Okay. Baik. Terima kasih Cik Basha. Cik Basha ni bukan setakat seorang agripreneur, pernah juga menjalankan projek vertigasi timun Cik Basha? Betul. Timun, cili, terung pun ada juga Terung pun ada juga. To be honest, Cik Basha ni memang dah pakar lah dalam setakat vertigasi pengairan sebagainya, tapi lebih daripada itu, sehingga menghasilkan sendiri labu landscape jangan lupa kepada semua yang menonton webinar ini supaya untuk menziarahi, bukan setakat menziarahi tapi datang untuk membeli barang-barangan ataupun produk-produk di Labu Landscape yang Berhad di Labu Nilai, Negeri Sembilan. Jangan lupa. Baiklah, sebagai penutup kepada forum kita, webinar kita pada kali ini, saya selaku moderator ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada kedua-dua panelis atas perkongsian yang sangat bernilai, yang sangat berharga, dan saya rasa mungkin kita boleh panggil in the meantime di masa yang lain. So daripada perbincangan yang telah kita ikuti sebentar tadi, so kita faham dan kita jelas bahawasanya AgroTVET ni bukan saja sekadar platform untuk latihan tapi sebuah ekosistem penting dalam melahirkan agropreneur luar bandar yang celik teknologi dan juga inovasi pertanian moden. Jadi impak kepada AgroTVET ni sendiri sebenarnya melangkaui peningkatan terhadap pendapatan individu kerana ia turut membuka peluang pekerjaan, memperkukuh daya saing dan menggerakkan ekonomi setempat. Seperti mana yang Cik Basha ceritakan sebentar tadi,
dia memberi impak yang positif lah sebenarnya kepada komuniti setempat, di kawasan kejiranan itu sendiri. Walaupun kita berhadapan dengan cabaran semasa sekarang ini seperti kekangan modal ataupun fasiliti dan juga perubahan mindset kita sendiri, tapi dengan sokongan kerajaan, institusi pendidikan itu sendiri serta kerjasama industri, AgroTVET kita ni mampu menjadi satu pemangkin transformasi ekonomi luar bandar. Jadi akhir kata, marilah kita sama-sama melihat pertanian luar bandar bukan lagi sebagai sektor tradisional, sektor pertanian yang berbentuk tradisional, tetapi sebagai sebuah industri moden yang berjaya, yang berdaya maju, yang berimpak tinggi dan mampu menyumbang kepada pembangunan komuniti serta negara. Baiklah, dengan itu sekian sahaja dari saya dan panel-panel pada hari ini. Jika ada ruang dan masa lagi, insya-Allah kita akan bersua kembali di masa yang akan datang. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga pada moderator dan Cik Basha. Terima kasih.